Uish. Okay, sekarang dah settle check in. Okay. Ni sekarang tengah makan. Okay, tengah makan. Ni semua order makan. Minum air. Okay, ni dah lapar dah. Dah lapar. Dia nak makan. Ni kakak. Lagi aku update lepas makan, okay? Okay, sekarang ni kita nak pergi ke gate lah. Nak masuk. Okay, yang domestik punya. Kita akan pergi ke Sabah. Okay, nanti aku lepas check in nanti lepas masuk gate aku update, okay? Okay, sekarang kita nak masuk dah, Okay, nak masuk dah. Guys. Adik. Check in semua kita dah lepas. Sekarang kita nak pergi ke gate. Apa-apa aku update. Tengok adik. Berat. Kita ada tetamu khas. Okay. Ni daripada jauh ni. Jauh dah sabar bah. Adik. Kakak. Busy. Okay, kita dah duduk. Adik. Oh. Hai. Paling depan tu. Adik. Ni? Adik. Takut lah. Adik. Okay, sekarang kita dah duduk dekat sini. Okay. Duduk kat tingkap. Kita select. Sebab ada budak. Ada budak. Kita dapat susah nak carry. Duduk tepi tingkap. Tutup. Okay, jadi aku update lah. Okay, nak makan ke kat terbang nak lepas nanti. Okay, nanti aku update. Bersebelahan pintu cara-cara penggunaan pintu kecemasan dirisalah keperhatian anda. Habis pula. Okay, habis lapar dah tu. Okay, macam biasalah menu dalam ni santan. Tidur guys. Tidur. Air teh ais satu, cafe latte ais satu. Adik tidur. Kita dah turun. Kita kat mana Awish? Sekarang kita kat KK. Kita dah sampai Sabah. Okay, lagi aku tunjuk lah. Ni tengah dokong Oja lagi. Okay, tengah bawa barang lagi. Banyak barang. Ni. Okay, hijau kat depan dah. Hijau letak kat depan. Okay, nanti aku tunjuk lah bila dah sampai. Ni first time ni. Okay, nanti aku update. Ciao. Okay, sekarang macam biasa kita nak pergi ambil luggage. Okay, dengan Pia semua. Awish. Biasalah. Okay, ni Sabah ni strict sikit. Okay, korang kena ingat lah, kena ikut rule betul-betul. Okay, lagi kita ambil luggage. Lagi dah sampai luar nanti kita update. Okay, ciao. Halo. Takkan halo tak ada pun dalam video. Muka barai. Barai semua. Ni ke? Mana yang beg pecah? Kat mana? Tu ke atau tu? Okay, ni jemputan. Apalah. Apa perasaan lo?
Pening kepala. Okay, kita akan naik ni. Starek. Starek lah. Starek lah, Staria. Staria. Okay. Kita akan naik ni. Okay. Kita dah naik kereta. Dah sampai dah. Dah sampai hotel. Lagi update. Meridian. Okay. Hari ni kita duduk sini. Sampai bila dulu? Ayo je. Sampai besok. Sampai Lepas tu besok. kita check out, cari tempat lain pula. Okay, kita drop barang dulu dekat hotel. Jadi kita pergi makan. Kita dah sampai kedai Wan-Wan. Wan-Wan, okay. Itu ada mie ikan. Sampai Sabah je kau kena try kedai ni. Wan-Wan. Tak muat. Makan Wan-Wan bah. Oh, okay. Apa minum? Teh ais. Ni yang pedas. Ni je nasi Aisyah pun. Ni lah dia. Inilah dia. Mi apa? Tambah lagi, tambah lagi. Oh. Apa perasaan Awis? Lapar. Lapar. Sampai sama ke? Belum. Tangan dia sampai belum? Ada asam pedas. Okay Wish, tunjuk cara makan Wish. Macam mana makan dia? Berjaya, dah lapar. Tu sup dia. Letak situ. Lepas tu makan. Sikit, yuk. Lagi tu. Tak boleh sekali. Okay. Ni kuah ikan ni. Ikan apa Jul? Tiger fish. Tiger fish. Harimau? Harimau Malaya? Ni ada. Alamak. Oh sabar ni. Okay. Adik nak mama? Nak? Pandai kakak. Aku nak tunjuk cara-cara makan dia macam mana. Kita tuang kuah dulu. Ambil isi. Dia mie kosong sedap. Sedap dia, tak manis. Tapi tak makan pedas. So dia. So kita makan dia ni. Makan sikit je. Ni hello pedas. Lapar ni. Sedap. Sedap tak adik? Sedap? Sedap? Okey. Makan lo. Lagi aku update. Habis makan? Kita makan? Dan makan terus. Okey. Makan lo. Dah makan. Macam mana long? Ali. Ali. Sabar. Ya. Dah makan. Kakak. Kakak. Tadi bergerak daripada lepas makan dekat Wan-Wan tadi. Sekarang kita nak gerak ke kampung Sipitang. Okay, perjalanan dalam 2 jam setengah. Sekarang dekat Papa nak masuk ke Beaufort. So ada lagi 1 jam setengah. Okay, nanti aku update. Okay, kita orang tadi dah sampai dah kampung. Aku dah sampai kampung tadi, aku terus tidur. Sekarang pukul berapa aja? Pukul 4.30. 4.30. Sekarang kita nak gerak ke mana je? Sekarang kita nak pergi cari sate dulu. Sebab kampung ni, daerah ni dikenal dengan sate dengan sayap ayam. Okey. Okey, kita cari makanan dulu, lepas tu baru kita gerak ke KK. Patah balik. Kita patah balik KK. Kita layan dulu view kampung ni. Ni rumah. Di kampung. Inilah kampungnya. Laut. Okey. Kat sana baru tak dapat tunjuk video. Ngantuk gila barai. Okey. Korang layan je video ni, okey? Okey. Ni sekarang ni tengah berhenti dekat satu tempat ni. Ni Jul, kat mana ni Jul? Ni Pekan Sipitang. Pekan Sipitang. Ni aku nak tunjuk dekat abang. Apa yang best ni? Ni kau tengok sini bang. Dia punya sayap. Orang panggil sini sayap ayam. Kalau orang Semenanjung kita panggil ayam madu lah. Ayam madu. Dia sepanjang-panjang ni buat ayam madu. So kita pilih lah mana nak beli. Nampak? The best. Mana yang paling the best?
Lan. Ha? Ni. Ni yang paling viral. Lan Sepitang sate. Bagi mau 15. Tapi 5 asin. Bagi so 10 tu satu plastik. 15 lah. Sate lagi? Ada daging. Sate lagi? Tak banyak. Bagi Ambil 10, okey lah. Oh lama. The best. The best. Okay, kalau boleh datang ni Lan Sepitang sate. Fish, lapar balik ya ada fish. Lapar balik lah. Tengok pun dah terliu ni. Lapar habis. Okay, nanti aku update. Lama. Jadi satu kaki lah. Lapar ni. Lapar habis. Cukup. Pukul 8 baru dapat check in hotel. Okey, lepas puas jalan tadi baru nak check in hotel. Okey, nanti aku tunjuk. Okey, kita ambil connecting room. Nanti aku tunjuk. Okey. Yelah, aku tak kasi tu. Ali. Ayah buka kasut ni tempat baik. View. Oh, sini macam besar lagi. Tandas. Lama tandas. Okey. Ni tandas dia. Okey. Ada batap. Boleh. Okey. Itu je. Nanti kita orang nak makan jap, tukar baju. Lepas tu nanti bawah baru kita pergi tempat makan seafood. Okey, ciao. Okey, sekarang pukul 9.30. Okey, 9.30. Kita nak pergi ke depan hotel je, tempat seafood. Okey, lagi update. Makan. Lagi makan. Makan seafood. Okey, ciao. Zip bag Okay, kita nak pergi ke makan seafood. Makan lapar. Wish manjat lapar. Okay, kita tengok apa yang kita boleh makan kat sini. Seafood apa? Seorang satu lobster Wish. Oh, satu lobster. Moment. Ya, inilah. Ayam. Bakar. Ya, sinilah. Kita duduk sini. Sini kami tengah kasih beri sini kamu dulu Wish. Oh, ini yang kita nak ni. Kameramen sini pun boleh. Untuk berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 dewasa. 3 budak. Ambil kamu mami ni sambil dengan kasih beri sini kamu duduk. Kena makan apa lu? Campur lah tak kisah. Udang harimau. Kedai harimau. Ali nak makan apa? Umairah Jantan seafood. 2, 1 betina. Ini saya kira kau 5 ringgit tak? 100 yang 5. Ni orang panggil appetizer. Wish. Try makan dulu Wish. Saya makan dulu Makan dia macam mana? Makan terus. Makannya sekali dengan matang-matang. Makan dia terus. Sini. Bilang. Okey. Boleh makan. Okey, ni. Latuk. Latu-latu. Okey, kita makan sikit. Tawa kosong kan. Okey. Kita buat perasa. Macam abuyak kita belum try lagi. Okey. Boleh makan tak? Boleh makan. Lagi aku tunjuk barang yang best nanti. Tunggu sampai. Puas belanja. Hello? Puas belanja lain. Ni belanja gudasang. Terima kasih belanja. Lagi kita tunjuk seafood yang terbaik. Kita tengok makanan apa yang kita orang ada. Okey, jom kita tengok. Okey, kita ada ikan bakar. Lepas tu ni apa? Ketam goreng apa? Kamyong. Lepas tu ada ni lobster sambal kot. Lepas tu ni lobster buttermilk.
Kita ada udang kulit tepung. Ni favourite Along. Ada Ali. Ni favourite Along. Long apa Long? Menu ni? Siput. Siput berkuah. Siput Ali. Ikan bakar, sotong. Ya, okey. Okey, semua okey. Along. Okey, bos. Ali okey. Habis. Dah ready? Dah tak sabar nak makan. Dah ready? Potong lagi tadi kan. Adik, dah ready nak makan? Okey, kakak. Oh, kakak dah makan dah. Okey, sekejap lagi kita tunjuk sorang-sorang makan. Alamak. Tak sabar ni. Baik tu. Kita starting dengan ketam kamnyong. Okey, Awis pertama. Padu. Aisyah pertama. Sijul, sudah kau ditepung dulu. Adik makan apa? Makan nak starting apa belum? Ni, siput kau. Okey, baiklah. Kena tarik kau pakai tangan. Kau makan. Nah, tarik ke? Gigit lo. Baik Okey guys. Masih. Sudah bro. Tambah lagi, tengok ni. Ya. Makan. Otak dia macam mana nak tarik ni? Kita makan lobster pula. Ni scam oh. Satu tu. Isi dia. Lama isi dia tebal bro. Ni isi dia. Makan nasi. Makan nasi sikit. Okey. Tebal. Makan dengan nasi sikit. Mantap. Adik dah makan apa dah adik? Ni. Masih tahan lah. Masih bertahan. Lauk pun dah tak banyak. Tinggal lobster sambal, udang tepung, ikan bakar. Dan siput sedut Along. Kita nak try makan siput sedut. Tu dah boleh lah. Pakai jadi je. Ni nampak? Ni ekor dia ni. Lepas tu kita tarik. Ni bentuk cegerang dia. Macam ni. Okey lah. Tahu Along punya. Pandai Along pilih. Lauk tadi habis semua. Okey, tadi total berapa orang makan? 8 orang makan. Dalam 500 lebih. Boleh lah, boleh sebab kita ada lobster. Banyak lauk kita ada. Banyak lauk, macam-macam lauk ada. Kan Dek? Itu pun ada tak habis tu. Tu pun bungkus. Ada yang bungkus. Okey. Dalam 500 lebih. Okey. Habis dah aktiviti malam ni. Okey, yang gigi. Kita sambung sampai hotel-hotel. Okey. Untuk hari ni dah settle. Okey, hari pertama. Okey, esok lagi best. Kita pergi ke apa Jul? Palopong. Palopong dan Kundasang. Okey. Esok lagi best. Okey, nak tengok apa jadi esok. Jumpa esok. Bye. Ciao. Okay. Good morning. Sekarang pukul 7.47. Okey. Kita baru nak turun pergi breakfast dengan Awish, dengan adik. Echa dengan Aira dah turun. Okey. Ciao. Panasnya sedap panas tu. Sekarang kita kena Wish. Kita nak pilih makanan. Nak makan apa Wish? Ada kuih tiaw. Nasi goreng. Kuih tiaw. Kari kambing bos. Kari kambing ke daging? Daging tak habis. Ayam. Ayam. Agak berat sangat Wish. Tu apa pasal? Ini bukan pagi ni. Makan English breakfast lah Wish. Mana? Ni Wish. Adik suka ni. Ambil. Sedap tau. Baik lah. Kita warm up dulu. Kakak. Lapar. Tengok balik. Sabar ni. Nak makan apa? Makan telur. Adik. Sedapnya.
Berapa tu je? Bread rasa puding. Apa Hawish? Hawish bak makan pukul 1. Ali tidur lagi Ali dengan itu. Aku rasa macam nak bagi Ali kat orang. Teh tarik. Dia mesin, dia pakai mesin. Sudah tarik je. Oh, tak reti. Alah, usik tu. Omelette egg. Sos. Ni ada apa ni? Oh, ni sudah agak ni. Ha, ni cereal. Macam Nestle. Oatmeal. Cereal. Susu ambil kat mana susu? Sampai sana. Oh ni susu ni. Cream milk. Betul kan? Oh ni smoothie. Oh buah. Ni bolehlah ambil adik punya buah kan. Prata. Oh ni boleh ni ambil Roti. satu. Lepas tu ni. Satu. You habis nak kan? Okay dah. Ambil ni dulu. Okay, ni nak ambil. Ni sekejap lagi lah. Kita ada pastry, bakery. Bread butter pudding, mushroom, koi, fresh toast, waffle, pancake. Oh, ni pun sedap agak wis. Ha, ambil satu. Ni satu. Ni satu. Pancake Indoraemon makanan. Okay dah. Lepas tu mana dia punya ni? Topping. Ni? Ni kita dah ambil. Budak-budak buat-buat rasa. Ya, dia punya. Nak? Okay, ambil. Okay. Sekejap lagi ambil air. Ambil pastry. Ambil apa wis? Kaya. Kaya. Okey dah. Tak. Sedap. Dia makan tu je. Dah. Baik. Ulah. Ya. Dah. Ketik-ketik je. Dah. Dah habis makan. Last call. Cafe latte. Dah habis. Lagi dah habis makan ni. Kita siap-siap ni atas. Lepas tu gerak check out. Pukul 8.30. Pukul 8.30. Okay, kita orang masuk bilik dulu. Siap-siap. Lepas tu pukul 12. Sebelum pukul 12 kena check out. Okay, kita nak pergi mana Cah? Polompong. Nama dia Polompong dengan Kundasang. Okay, jauh. Pukul 10.45. Okay, dah keluar check out. Okay, semua dah siap. Semua nak bergerak ke Polompong. Ini driver kita hari ni. Okay, apa aku update. Semua dah ready? Dah ready. Bos. Ini lagi besar. Bos lagi. Okay, long okay lah. Okey. Okay, let's go. Ini Okay, hari kedua. Let's go. Jul. Wara dah. Ya. Masuk lagi. Okay. Dia update. Nak pergi mana ni? Pergi mall dulu. Cari barang jap. Kita pergi Polompong. Lepas tu Polompong lah. Polompong. Makan dulu. Makan lah. Jadi makan. Lepas tu Nasi kuning. Lepas tu jadi kita pergi Kundasang lah. Okay. Hari ni best sikit. Okay, let's go. Pop. Singgah makan dulu. Makan apa? Nasi ayam. Nasi ayam. Okay, dah lepas makan. Kita dekat depan ni arcade. Tempat arcade. Okay. Kat arcade. Kita tengok apa yang best kat sini. Tengok apa ada kat arcade ni. Okay. Cuci. Adik nak main? Ya. Kita dah isi 100. Kita tengok apa yang boleh main.
tolong anak satu. Cepat kakak. Kita dah sampai dekat Po Lumpong. Okay. Kat sini famous apa? Korang tengok sini. Tempat mandi sungai. Sungai ni memang cantik gila. Wow. Nampak. Semua dah siap. Orang mandi-mandi kat sini. Pergi tukar baju. Lepas tu kita mandi sekejap. Sekarang pukul 1 lah. Okay, kita mandi mungkin setengah jam. Sejam lah paling lama. Okay. Lepas tu kita nak gerak ke Kundasang. Tak boleh lama-lama. Okay. Air. Bestnya. Sukalah. Ni. Sekarang nak turun ke sungai. Dengan wish. Yang lain dah turun dah. Yang dah turun. Kita lah. Hijau dah turun. Sejuk siut. Sejuk. Sejuk ni. Manjat. Berani. Sini. Berani ke tak? Apa? Ini biar orang duduk. Oh. Balik. Apa sejuk siut. Ya, sabahan. Ni. Kanan ni ya. Dia suka. Jangan aku. Di sini. Ya. Dah kuat. Tengok lawan dia. Okay, baru habis mandi. Okay, tukar driver. Nak pergi ke Kundasang. Okay. Kundasang Selangor. Ni Ali. Siap. Semua dah siap. Ni sabahan. Mungkin ni tak Lagi kita update. Okay, nak save bateri juga ni. Okay. Tu bagilah dia tu bang. Perjalanan berapa? 100 berapa kilometer? 127. 127 km. Betul lah. Power lah. Okay. Ciao. Okay, kita dah sampai Desa Farm. Tapi sayang lah. Tutup dah pukul 5 lebih lah. Okay. Tiket hari ni kita bayar. Tak dapat masuk. Kita try esok pagi. Okay. Desa Farm. Okay. Esok lah. Esok. Esok pagi kita datang sini balik. Okay. Kita tengok gambar je lah. Kat sini ambil gambar bang. Esok. Okay. Ni. Esok repeat. Ambil gambar. Sorry Ali. Kan nanti ada view gunung je. Gembok sana gembok ni. Macam badak. Kau tengok pakai ikhlas lah. Hai lalu. Belakang tu Gunung Kinabalu, tapi esok kita tunjuk kat korang. Okay. Sebab hari ni dah tak nampak. Baiklah. Baiklah vlogger. Stay tune. Kita baru sampai dekat homestay dekat Kundasang. Okay, nak tengok view. View okey lah. View kawasan perumahan. Okay. Kat Kundasang. Okay, nak tengok dalam. Ni pintu masuk dia. Mak. Okay, ni ruang tamu. Okay, ruang tamu, TV. Ni bilik pertama. Okay, ni bilik kedua. Ni tandas. Dapur ada. Okay, ada lagi tangga lagi. Buka lampu. Okay, house tour. Long. Ni. Apa ni baik. Okay. Ni ada bilik besar. Okay, ni. Ngam ni. Okay. View ada. View kawasan perumahan. Okay. Kita orang nak loading barang dulu. Sekarang ni dah nak dekat pukul 7. Okay, nak cari makan dulu. Okay. Cari makan dekat dari mana? Ni dia pekaran. Okay. Lepas tu lagi makan. Lepas tu balik rumah terus. Apa-apa aku update. Berhenti tepi jalan jap.
jalan. Okey, bang. Di Sayap Madu. Sayap Madu Wak Ali. Ini apa? Benar ke? Ya. Semua hijau nak makan. 2 je, bos. Okey. Okay, jadi kita nak makan ni, lapar. Lapar habis. Sekarang kita dekat kedai makan. View Gunung Kinabalu. Okay, view dia. Sementara makanan yang betul belum sampai, kita makan sayap dulu. Sayap lagi. Semalam dah makan sayap tapi lupa buat video. Ni kita makan. Sayap Madu Wak Ali. Beza. Sayap Madu Sabah memang lain. Tak tahu. Tentu mas. Okey, ada. Lama. Bismillah. Semalam manis. Manis. Lagi kita tunggu makanan toye. Apa nak bagi tahu? Okey. Lauk aku makan ayam penyet nak habis dah. Ni baru sampai. Nasi goreng toye. Ali makan mie. Makan apa je? Ni basah. Mie basah. Long. Long nak habis dah. Habis lah. Ni toye. Sedap Sedap. ke? Sedap. Yang pun makanan baru sampai. Kalau korang nak tahu ni kedai mana, korang boleh Roger Afiq. Nanti dia bagi location. Paling Memang sedap. Adik, kakak. Adik makan apa? Mamam. Dah. Okay, makan lu. Lagi balik update. Dah makan. Ciao. First time tau habis makan tak habis. Ayam ni feel lah. Ni dah sampai rumah dah. Okay, dah sampai rumah. Kita orang nak makan jap. Okay, makan sayap. Baru beli tadi. Sayap isi ayam, ada buah, Maggi tadi pergi kedai runcit. Lepas tu shopping lah. Ada mainan lah apa, mangga pun ada. Okay, lagi sekarang pukul 8.30. 8.30. Kita orang nak makan dulu. Okay, makan dulu, rehat jap. Layan video, tengok YouTube. Tengok YouTube Sabah. Okay, esok best, hari ketiga, last day. Okay, jumpa esok geng. Bye. Sekarang pukul 8 pagi. Kita orang dah check out dah. Pukul 8 pagi kan? 8 pagi sekarang. Sekarang pukul 8 pagi. Sekarang kita dah check out. Kita nak pergi Desa Farm. Lepas tu pergi makan. Lepas tu kita balik ke KK. Okay, kita pergi Desa Farm dulu. Ni semua dah siap lah. Pagi tadi view Kinabalu. Nampak Lepas tu dah tak nampak lah. Pukul 8 tak nampak. Pukul 6 tadi nampak. Lawa gila. Okay, dah gambar lu. Tengah siap-siap ni. 2, 3. Okay, lagi kita update. Nak pergi Desa Farm. Sampai lagi kita update. Okay, ciao. Bye. Okay, kereta kita dah parking. Okay, ni view dia. Okay, first time ni. Awis kata ni tempat tak kat gambar kat ni. View gunung. Tapi kabus. Dia tutup. Oh, sini. Jom. Okay, lagi dah masuk, lagi aku update. Kita tengok kita pergi makan dulu ke? Ataupun kita pergi tengok lembu dulu. Apa aku update. Long, sekarang kita kat mana Long? Cafe Desa Farm. Okay, sekarang kita dekat Desa Cafe. Okay. Nak makan lo? Okay, kita dah masuk. Snack lembu. Oh, Long, beli Long. Selemak. Nak ni wish. Kakak nak pisah. Okay, jadi kita tengok lah kita order apa. Okay, kita ni makanan yang dah order. Adik makan apa? Mama pizza. Ni, okay, kongsi. Wait. Lepas tu kita order ni Desa kopi, latte, semua dah. Semua dah makan. Habis dah makan. Starting. Alah ni.
Dah. Belum. Puasa. Ni susu fresh milk. Ayo sedap je. Ngajuk apa tu? Semak ayam. Dah sampai. Sama. Okay. Bos. Makan dulu. Breakfast hari ni Oh, macam. Are you British? Yes. New Zealand, I'm from British, man. This is nasi lemak. Ni piang ni. Piang apa? Oh, lama. How are you today? Oh, not good. Because badik-badik. Yalah. Marilah. Okay. Aku habiskan je apa yang ada. Lepas makan, kita pergi tengok lembu. Okay? Lembu. Tengok lembu, peras susu kalau boleh. Kalau tak sempat, kita pergi dekat tengok apa, bagi makan rumput. Bagi makan lembu, bagi makan kambing. Okay? Ni. Kakak, panas sini. Kakak, adik. Tengok dulu, tak gambar je. Adik. Baik. Korang tengok view depan ni. Kau nampak bukit-bukit semua. View. Lucunya. Gunung Kinabalu kat belakang. Tapi tak nampak. sana. Kalau pagi tadi nampak ah. Kinabalu sana kan? Ha. Kalau pagi tadi nampak ah, ni tak nampak ah. Pagi tadi nampak. Ni dah tak nampak ah. Kabus. Kata Okay, sekarang kita nak masuk dengan adik pula. Okay? Kita nak masuk dengan adik. Jom. Beli rumput dulu. Beli dulu. Nak beli apa dong? Susu. Rumput. kejap. Rumput 2. Dia pegang ni. Susu 1. Okay, kita dah dapat rumput dengan susu. Jom. Tutup. Kau jangan minum pula. Jangan minum. Bagi dia tutup. Bagi dia tutup. Tutup. Tak nampak. Adik nak ke? Tutup ni. Okay, habis. Okay, adik okey. Adik okey. Sikit. Ini kambing. Long, mana kamera long? Bagi tutup. Tutup. Dah habis dah. Kan adik? Dah, bye-bye. Okey? Dah habis dah. Dah habis bagi susu dengan rumput kat lembu, dengan kambing. Okey? Kita nak gerak ke KK. Okey? Dah settle dekat desa dairy farm ni. Okey? Pergi kafe je minta air panas. Lepas tu sekarang kita nak gerak ke KK. Nak gerak ke KK makan masa dalam 2.5 jam. Okey? Apa-apa kita update lah. Okey? Nanti aku update bila dah sampai KK. Okay? Sekarang kita dah sampai. Semua tak nak turun. Kita orang je. Kita orang dua je. Nak pergi ke jambatan Tamparuli. Jom. Okay? Ni dia. Lama. Nak eat a golf. Ni demi konten. Sebab dah goyang. Yalah. Macam mabuk naik dah goyang. Dulu diorang kata mana ada ni kayu ni. Papan mana? Dulu diorang kata ada papan ni. Ya. Dengan tepi ni je. Jaring ni tak ada. Yalah. Ni dah ada rumput dah. Sekarang ni tak ada. Ni tak ada. Itu time Awi datang, air dia tak ada air langsung. Dia kering. Bukanlah kering. Air dia sikit. Tak naik ni. Ni air naik. Jabatan selamat. Selamat. Jabatan kukuh. Tu jabatan kereta. Okay, sekarang dah on the way kat tengah.
Kita dah sampai tengah ni. Sampai tengah dah. Okay, bolehlah tak gambar jap. Dah settle lah bergambar tadi. Sekejap je, tak boleh lama, panas. Panas gila. Lepas tu nanti kita orang buat video lah. Lalu jambatan yang kereta punya. Kita tengok ke bawah ni. Okay, kat situ nanti kita buat video. Lepas tu ni nak balik KK terus. Balik KK. Perjalanan dalam 2 jam mungkin. 2 jam atau sejam setengah. Okay, kita dah lalu jambatan Tamparuli. Okay. Bye bye. Thank you. Sekarang kita dekat Tuaran, seafood restaurant paling famous lah kat sini. Hari ni dah last day, kita nak makan last seafood. Lepas tu kita balik ke KK. Tengok sekejap apa yang boleh buat aktiviti sebab flight malam. Okay, apa-apa kita akan update. Mau makan seafood. Aye. Okay. Kita ada Along. Panas. Awi. Panas. Panas kan. Ada Pia. Budak-budak tidur lagi. Semua tidur lagi. Okay, tunggu sekejap. Kita tengok kita order apa. Makanan semua dah sampai. Kita ada Tom Yeh seafood. Lepas tu ada ikan apa? Tiga rasa lah. Tiga rasa. Udang kamyong. Ni apa ni? Ayam buttermilk. Makan banyak-banyak. Ni ayam buttermilk sikit. Udang sikit. Okay, ikan kita ambil ekor. Okay, ni lah. Aman ke? Makan. Masuk TV ni. Sekejap. Lagi habis makan, aku update balik. Kita nak pergi KK lepas ni. Tak sampai-sampai lagi. Daripada mana? Ni sekarang kat mana? Tuaran Okay, lagi kita update. Sekarang baru je settle makan. Tukar position lagi. Kita orang kat depan, Pia, Along, Awi semua kat belakang. Okay, sekarang kita nak gerak ke KK dalam 40 minit. Okay. Apa aku update bila dah sampai KK. Sekarang dah pukul 7. Kita orang baru sampai dekat airport. Okay, airport KK. Sekarang gelap ni. Kita orang baru settle hantar kereta sewa. Lepas tu ni lah, drop barang semua. Nanti aku update. Ni sekarang kita orang nak pergi check in dulu. Check in, lepas tu flight pukul 8. Pukul 10, sorry. Pukul 10. Pukul 8 macam tu tengok gate buka untuk check in semua. Nanti aku update Gelap sikit gelap. Nanti aku akan update bila dah lepas check in semua. Banyak benda nak settlekan ni. Okay, ciao. Sekarang kita dah ni nak check in, baru nak check in. Okay, tengoklah berat lepas tak lepas. Tahu lagi. Okay, Bye bye. dah settle check in tadi. Lepas tu baru lepas buka seluar, buka topi semua. Tu apa panggil? Ni lagi lepas ni immigration. Okay, immigration Hawish. Harap-harap lepas Hawish. Okay, apa kita update. Macam biasa, flight delay. Flight pukul 10 patutnya. Lepas tu delay 10.20. Lepas tu 10.40. Lepas tu last sekali 10.50. Delay lagi. Macam biasa, naik Asia memang akan delay. Wish, flight delay lagi. Flight delay lagi pukul apa? 10.50. Sekarang tengah nak masuk. Okay, nak masuk dah. Okay, sekarang nak masuk, tinggal beratur ni. Tengah beratur. Adik. Kakak tengah tidur. Awi. Dah barai. Kuali. Jom beratur. Okay. Okay, lagi dah duduk, kita orang update. Okay, cap. Okay, dah duduk dengan adik. Lepas tu Pia, kakak,
Alah, kakak ngantuk. Oi. Okay. Yo. Lagi macam biasalah. Dah bergerak nanti atau nak makan nanti kita update. Okey? Nak makan ke? Adi nak makan? Okey, kita dah sampai dekat KLIA 2. Okey, dah sampai dah ke KLIA 2. Ni kita orang 4 orang, 3 orang. 2 budak. Tinggal kakak dengan adik. 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 Okey. Lagi tunggu berkumpul nanti kita update lagi. Beg merah, beg merah. Oh, malu. Dah sampai. Okey, lagi dah ambil. Dah ambil, tinggal nak keluar je. Okey. Semua dah kumpul dah. Ni diorang kat depan. Kakak, kakak. Okey, apa-apa sekejap lagi kita update. Dah keluar dah. Okey, ni je vlog untuk Sabah kali ni. Korang jangan lupa like, share dan subscribe. Okey. Jumpa korang next video. Ciao.